Sekarang kita orang dekat kedai makan. Dia ada maybe kita bayar merah. Kan cakap apa? Cakap satu perkataan lah. Okay, sekarang kita orang berada di pulau Pasila tapi nak naik bot pergi ke jalan-jalan. Tengoklah. Kita tengok naik. Oh, orang abang ni bercerita dulu dekat Malaysia. Sekarang dia dah pindah ke Brunei. Duduk kat Labuan. Video tak video? Sekarang kita tengah mencari monyet. Dan ada apa ni, makam Makam diraja. Kita nak ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Tapi dia lebih memilih untuk kita ke kanan. So kat depan tu Allah cantiknya. Takut dia sudahlah, maaf. Kita pun bising sangat. Okay, ni kawasan perkampungan dia. Kawasan kampungan lah orang-orang yang duduk dekat atas tempat raja ni. Dia macam adalah vibe rumah dulu-dulu, rumah kampung kita. Menarik. Dia menang. Wow. Cantik. Sekarang kita berada di dalam museum atas air. Jujur. Sini ada kampung air contemporary. Ini museum tentang Brunei punya ni lah. Ada muzik tradisi, permainan tradisi, modus perkahwinan, perkembangan sosial dan buatan diraja. Tengku bersultan. Maaf. Ibu melihat. Laftu. Feeling tu. Akhir bersih.
Ta-da! Kita nak cari rasa coklat Belgium. Coklat Belgium ya. Nak cakap kat sini. Coklat Belgium. Dengar. How is it? Oh, sekali satu. Sedap. Belgium deh. Kita nak makan watermelon cake. Oh my god, jatuh. Tak siap dah. Watermelon cake. Comelnya. Sekarang kita berada di Tewai Wedding untuk makan. Kita doa dulu. Melangkah masuk pasangan wajah sahari yang kita laikan, iaitu Yang Mulia Awak Muhammad bin Iqbal bin Haji Abdul Aziz dengan isterinya Yang Mulia Okay, sekarang kita orang berada di masjid dekat terletak di Brunei. Tak lupa lah apa nama masjid ni. Sekejap cuba tengok ada tak. Tak ada nama dia lah, tak tahu apa. Apa? Ni masjid apa? Masjid apa? Ingat tak? Oh, Masjid Jami. Okey, kita berada di Masjid Jami Brunei. Yang kecil lah. Ini tempat ambil wuduk dia. Sini tempat ambil air wuduk dia. Macam ada water fountain. Inilah dalam dia. Kita nak makan burger $8.50 Brunei dollar. Orang sini dah panggil dia. She say she won't diet. Tengoklah mata dia, tengok sampai comot dah matanya. Keruk nak makan. Party dia memang originally made. Okay, itulah homemade ni.